Aha. Lama Grandpa kejar kita guys. Grandpa kejar kita. Grandpa kejar. Alamak, ada Granny lah pula. Semua orang saja. Masya Allah. Tak ada apa-apa kat sini. Oh, ada pistol. Okey. Kita dah boleh membantai. Kita lebih selamat daripada sebelum ni. Ayo, Granny pasti akan datang. Aku dah kata dah, Granny pasti akan datang. Kita pergi ambil peluru dulu. Astagfirullahalazim. Aku tak nak mati sekarang. Aku tak tahu kat mana. Astagfirullahalazim. Ada Granny. Di manakah Grandpa? Aku tidak mengetahui di manakah kedudukan Grandpa berada. Tapi sepertinya Grandpa di atas. Masya Allah, aku dikepung oleh dua hantu tidak berguna. Oleh pakcik dengan makcik. Grandpa tidur. Dah, okey. Dia dah tidur, Dekat sini ada benda yang sangat kita perlukan. Okey, ada orang datang. Ada nenek datang, atuk datang. Aku tak sebut nama. Astagfirullahalazim. Mampu aku. Aku mati. Kenapa aku tersangkut dekat kotak tu? Kenapa? Dah hari ketiga guys. Mantap. Atuk dah datang. Aku tak sempat nak ambil peluru. Aku tak sempat nak isi ulang peluru. Peluru aku mana? Mana Atuk? Atuk mana? Atuk tak nak kena tangkap lah. Atuk tak nak kena tembak. Atuk pasti akan datang. Cucu kesayangan mereka dah ditembak guys. Mantap. Bye bye nenek Granny dan atuk Grandpa. Saya akan pergi masuk ke medan pertempuran dulu.